Hai, okey kita nak mula. Hari ini Cantik akan berkongsi resipi semperit susu, biskut-biskut klasik macam biasa. Dan Cantik akan bagi tips untuk jadikan bunga tu kekal. Bunga tu tak jatuh. Tips yang pertama, korang tak boleh over mixing. Kacau tu tak boleh kuat-kuat. Itu antara yang buat bunga tu jatuh. Lepas tu, bila kita dah buat, kita kena rehatkan dulu selama 20 minit baru kita akan bakar dalam oven. Tu antara tips untuk jadikan bunga semperit tu elok je. Kalau korang nak jadikan biskut semperit yang sedap, klasik, cair dekat mulut, lepas tu berlemak, tolong guna pure butter. Ya, rasa dia memang akan lain berbanding korang guna buttercup atau margarine. Memang akan sangat lain. Kita dah ada pure butter dengan susu pekat. Kacau menggunakan whisk sahaja. Kacau tolong perlahan-lahan. Tak boleh ngok macam tu, ya. Susu tepung tak kisah jenama apapun, ya. Masuk susu tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Cukup. Okey, untuk satu resipi ni, sukatan dia kita menggunakan satu paket tepung jagung. Masuk dulu separuh. Okey, mana yang baru jumpa live Cantik ni, sila follow Cantik dulu. Disebabkan hari-hari Cantik akan membuat live berkongsi macam-macam resipi. Mana yang baru jumpa live ni, follow Cantik dulu. Dia tak boleh terlampau keras, tak boleh terlampau lembik. Untuk jadikan bunga dahlia tu cantik. Kita guna warna-warna lembut saja, nampak? Yang ni hijau, yang ni pink. Pinknya pun soft kan? Lepas tu yang ini original. Untuk bahagian hijau ni, jangan buat tinggi sangat sebab kita akan letak di bahagian paling bawah. Lepas tu, cara Cantik untuk dapatkan gradasi warna bunga tu, Cantik letak 3 layer lah. Putih, pink dan putih. Lepas tu korang ambil sikit-sikit, then korang roll. So nanti hasilnya macam ni. Nampak manis je kan kita nak tengok. Ingat, pink tu jangan kuat sangat warna pink sebab nanti tak cantik. Bila dah siap, untuk topping atas tu Cantik letak cherry hijau. Kalau korang nak letak coklat chips pun boleh, dia lagi akan naikkan seri. Jangan guna cherry merah, nanti dia tak kontras warna. Bila dah hasilnya macam ni, ingat sebelum dibakar kita angin-anginkan dulu 20 minit. Korang tengoklah, ni yang dah dibakar. Bunga dia tak ada satu pun yang jatuh. Bunga tu memang stay. Yang ni disebabkan kita guna pure butter, dia jadi lebih rapuh dan berlemak. Sangat-sangat sedap. Rasa dia macam butter cookies. So jangan lupa buat resipi yang Cantik dah kongsikan.